Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam maju Johor. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Fokus utama edisi kali ini. MBPG lancar DTRC pertama di Johor. MBPG meriahkan Festival Hari Muzium Antarabangsa 2026. Lawatan akhir CCC pastikan projek patuhi spesifikasi. Turapan semula jalan tingkat keselesaan penduduk. MBPG tangani insiden pelepasan WhatsApp di Jalan Keluli. Bersama saya, Hanisah Razali dalam Buletin Dinamik edisi Jun 2026. Majlis Bandaraya Pasir Gudang terus memperkukuh komitmennya terhadap agenda kelestarian alam sekitar menerusi perasmian Pusat Kita Semula Pandu Lalu atau Drive-Thru Recycling Centre DTRC di Taman Bandar Bukit Layang-Layang Pasir Gudang. Kemudahan ini merupakan hasil kerjasama strategik antara MBPG dan SWM Environment dalam memperkasakan budaya kita semula serta menyokong pembangunan bandaraya yang lebih lestari. Yang Berhormat Datin Paduka Hajah Hazina binti Jalil, Datuk Bandar Pasir Gudang telah menyempurnakan Majlis Perasmian Pusat Kita Semula Pandu Lalu Drive-Thru Recycling Centre DTRC di Taman Bandar Bukit Layang-Layang. MBPG melakar satu lagi pencapaian apabila menjadi pihak berkuasa tempatan pertama di Johor yang membangunkan kemudahan bagi memudahkan masyarakat mengamalkan budaya kita semula. Majlis turut disediakan dengan penyampaian Anugerah Kebersihan dan Kelestarian Alam Sekitar 2025 sebagai penghargaan kepada individu, komuniti, sekolah, jabatan dan organisasi yang telah menunjukkan komitmen dalam memperkasakan budaya kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Inisiatif ini diharap dapat meningkatkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti kita semula sekaligus menyokong aspirasi Pasir Gudang sebagai bandaraya pintar, lestari, rendah karbon dan berdaya huni. Pasir Gudang bersih! Pasir Gudang bersih! Pasir Gudang. Majlis Bandaraya Pasir Gudang terus mempromosikan warisan dan produk pelancongan bandaraya menerusi penyertaan dalam Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Padang Akasia, Angsana, Johor Bahru. Penyertaan ini membuka peluang kepada orang ramai mengenali keunikan warisan, budaya serta identiti Bandaraya Pasir Gudang melalui pelbagai pameran dan aktiviti interaktif yang disediakan. Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Aaron Agu Dagang, Menteri Perpaduan Negara dan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datin Paduka Hajah Hazina binti Jalil, Datuk Bandar Pasir Gudang bersama para tetamu terhormat daripada kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Sejurus selesai majlis perasmian, Menteri Perpaduan Negara bersama delegasi telah meluangkan masa melawat reruai pameran termasuk reruai Majlis Bandaraya Pasir Gudang yang menampilkan keunikan Muzium Layang-Layang Pasir Gudang dan Galeri Seramik Pasir Gudang. Sepanjang festival berlangsung, reruai MBPG turut menerima kunjungan Yang Berhormat Datuk Muhammad Ridha bin Datuk Abdul Kadir, Setiausaha Kerajaan Johor bersama Yang dihormati Datin Hajah Siti Azizah Umar. Mereka turut menyaksikan demonstrasi pembuatan seramik, seni menyobek wau merak serta pelbagai aktiviti yang disediakan. Penyertaan MBPG dalam festival ini menjadi platform penting untuk memperkenalkan seni, budaya, warisan dan produk pelancongan Pasir Gudang kepada pengunjung dari seluruh negara. Okay, sepanjang di Muzium Antarabangsa ni, kita dapat belajar banyak benda. And then banyak build connection dengan orang luar, dengan negara luar. And then kita banyak juga panggil-panggil student sekolah belajar something new lah. And then apa yang diorang tak tahu, apa yang diorang boleh explore, okay? And then banyak jugalah aktiviti-aktiviti yang menarik yang kita orang join setakat dekat Festival Muzium Antarabangsa ni. So memang berbaloi lah datang sini kan. Saya sangat senang berkunjung ke stan Majlis Bandaraya Pasir Gudang karena di sini ada cara pembuatan seramik dan cara pembuatan wow, dan itu benar-benar sangat-sangat menarik, best banget deh mantul. Kalian semua kalau pengen tahu kalian bisa langsung berkunjung ke Museum Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Gak bakal nyesel deh, pokoknya kalian harus datang. Bye.
Selain itu, Majlis Bandaraya Pasir Gudang terus memperkukuh kawalan pembangunan menerusi lawatan akhir bagi proses pengeluaran perakuan siap dan pematuhan atau Certificate of Completion and Compliance (CCC). Lawatan ini bertujuan memastikan setiap projek yang telah siap dibangunkan memenuhi syarat kelulusan sebelum dibenarkan untuk digunakan. Majlis Bandaraya Pasir Gudang telah mengadakan lawatan akhir bagi proses pengeluaran perakuan siap dan pematuhan CCC melibatkan pembangunan 31 unit kedai pejabat di Taman Denai Alam serta terminal tangki penyimpanan produk minyak di Taman Perindustrian Tanjung Langsat. Lawatan tersebut bertujuan menilai kesiapsiagaan projek serta memastikan semua syarat kelulusan, spesifikasi teknikal dan keperluan pihak berkuasa dipatuhi sepenuhnya sebelum CCC dikeluarkan. Melalui pemeriksaan di tapak, MBPG memastikan setiap pembangunan yang disiapkan adalah selamat, berkualiti serta menepati fungsi pembangunan yang telah diluluskan. Komitmen ini mencerminkan usaha berterusan MBPG dalam memastikan pembangunan di kawasan pentadbirannya dilaksanakan secara terancang, mematuhi peraturan dan memberi manfaat kepada masyarakat serta pembangunan bandaraya secara keseluruhan. Berita seterusnya, Majlis Bandaraya Pasir Gudang terus komited menyediakan infrastruktur yang berkualiti demi meningkatkan keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Komitmen ini diterjemahkan menerusi penyiapan projek menurap Jalan Persiaran Dahlia 3, Taman Bukit Dahlia yang kini memberi manfaat kepada penduduk setempat. Yang berbahagia, Encik Abdul Majid bin Sapihi, Timbalan Setiausaha MBPG telah menerima Certificate of Practical Completion CPC daripada pihak kontraktor sebagai pengesahan bahawa projek cadangan kerja-kerja mailing dan menurap semula jalan di Taman Bukit Dahlia berjaya disiapkan mengikut skop, tempoh dan spesifikasi yang ditetapkan. Penyempurnaan projek ini mencerminkan komitmen berterusan MBPG dalam menyediakan kemudahan infrastruktur awam yang berkualiti demi kesejahteraan komuniti serta mewujudkan persekitaran bandaraya yang lebih selamat, kondusif dan berdaya huni. Majlis Bandaraya Pasir Gudang bertindak pantas menjalankan pemeriksaan dan siasatan susulan insiden pelepasan wasap berwarna kuning yang berlaku di Jalan Keluli, kawasan Perindustrian Pasir Gudang. Tindakan segera itu dilaksanakan bagi memastikan keselamatan orang awam serta mengenal pasti punca kejadian. Hasil pemeriksaan mendapati tiada lagi pelepasan wasap berlaku ketika pemantauan dijalankan. Siasatan awal bagaimanapun mendapati kejadian tersebut berpunca daripada sebuah fasiliti buangan terjadual di kawasan perindustrian berkenaan. Susulan itu, MBPG telah menjalankan pemeriksaan di premis terlibat serta menyelaras tindakan bersama Jabatan Alam Sekitar, Polis Diraja Malaysia dan Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi memastikan keadaan keterkawan. MBPG turut mengeluarkan notis dan kompaun terhadap premis berkenaan atas kesalahan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976, manakala siasatan lanjut diteruskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dalam usaha memperkukuh pemantauan, MBPG turut menyediakan inventori premis industri mengikut kategori risiko tinggi, sederhana dan rendah bagi meningkatkan tindakan pencegahan serta memastikan pematuhan terhadap aspek keselamatan, kawalan pencemaran dan syarat pelesenan dengan kerjasama agensi teknikal berkaitan. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya berkongsi kata-kata hikmah untuk panduan kita bersama. Kemajuan sesebuah bandar bukan hanya diukur melalui pembangunan fizikal, tetapi juga melalui keprihatinan terhadap alam sekitar, warisan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga segala usaha yang dilaksanakan terus memperkukuh Pasir Gudang sebagai sebuah bandaraya yang pintar, lestari, rendah karbon dan berdaya huni demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Saya, Hanisah Razali, teruskan menonton Buletin Dynamic edisi akan datang. Dengarkan juga Radio Dynamic Pasir Gudang melalui laman sesawang MBPG atau aplikasi Radio Garden dan ikuti perkembangan semasa di YouTube MBPG TV. Salam sejahtera. Assalamualaikum.